Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam cadangan channel Koi Fishing. Dalam channel Koi Fishing, alah nak sebut pun tak betul. Apa benda dah. Okey. Kali ni vlog aku agak berbeza sikit. Berbeza sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Kali ni kita orang bermalam dekat depan Pelopeh. Pelopeh depan sini, kat tepi inilah kawasan nelayan kan. Okey, ini first time kami bermasal kemah sini. Turut serta Panjas macam mesti ada, Abang Man, otai camping kita mesti kena ada. Dan anaknya tu ada, ni pun rumah dah ada. Aku pun bawa ahli keluarga, anak-anak aku pun bawa. Dan Abang Man tengah setting kemah, nak pasang kemah. Okay guys, malam ni kita orang nak turun juga, nak try. Sebab angin pun cantik ni, cuaca tengah cantik. Tengok alun pun tak kuat. Kita orang mungkin akan membottom lah, kita main pelampung kan. Tak ada apa lagi, nanti tunggu malam nanti lah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe video aku. Kita jumpa, tengok malam ni macam mana punya hasil. Okay guys, teruskan menonton, stay tune. Susah betul lah sebut Inggeris. Okay guys, suasana waktu malam tak berapa nampak sangat sebab mungkin GoPro ni gelap. Kemah Abang Man. Kenapa ya apa? Pepsi NW. Tak apa. Kemah aku dah malam ni. Kita orang dah ready untuk lancar. Okey, semua dah siap. Lampu dah malap dah sikit. Lampu dah malap sikit. Apa? Ayo kita lancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, lindungilah kami ketika berada di laut ni. Kurniakan rezeki ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, takwa untuk Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bercahaya ke? Pantau cahaya ke? Bismillah. Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Lancar. Agak bising sikit guys, bunyi apa? Bunyi motor ni. Mancing bottom dengan kap pelampung. Tapi tak nampak sangat darat ni. Jumpa kat pulau guys. Tepi pulau. Lampu aku dah tak apa-apa nak cerah. Malapkan dulu. Okay guys, ni tempat yang aku tanda. Jadi aku ikut haluan yang aku ni lah. Jadi aku nak try turun kat sini pakai udang dengan pakai pelampung. Set up dulu. Tadi aku buka ni lah. Sini bang, ini tempat spot saya tanda. Kita try depan ni bang. Cuba nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Balingan pertama. Apa dia? Pati. Sambil menjip bang, buat beli. Macam ni kapak saya ambil umpan. Air dalam lagi ni. Bawah ni cantik ni. Saya beli lampu RM3 ni, takkan ada. Pakai bateri. Tengok kat tu lah tadi, tempat je pergi tu. DIY ni. Okay guys, saya ni tengah memasak air, makan Maggi. Jam pukul 12.30. Tadi sebenarnya kita orang sampai pukul 11 saya dapat pergi sana spot sebab angin kuat kan, terus balik sini. Hasil tarak kumpau.
Apa kakak? Kumpau. Kumpau. Menyam. Sedap angin malam ni. Okay guys, terus saksikan video ni. Terus tonton video ni. Walaupun kumpau, tapi pengalaman bermalam di sini memang best lah. Dengan angin yang kan, air. Okay. Okay guys, selamat pagi. Malam tadi tidur okey, tak ada masalah. Hujan pukul 4 pagi tadi. 4 pagi tadi hujan. Okey. Abang Man dengan Abang Jah dia tengah bersiap lagi. Jadi aku dah siap, aku lancar dulu lah. Lancar dulu. Bang. Saya lancar dulu Lancar dulu. Lancarkan dulu. Air dengan cantik ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jalan lu Sana pulau. Okay guys, bunyi bising sikit, bunyi umpan. Bukan umpan ni. Malam tak buat apa ni sangat lah. Sebab satu gelap, satu lagi diorang tak biasa lagi dengan keadaan malam. Bila lain berbeza, dia rasa berbeza lain macam. Okay, hari ni pagi ni cuba lah. Tak ada hasil. Air nampak macam keruh sikit ni. Hujan tadi. Oh, bawah ni banyak ikan lah. Kita drop pasal ni, bawah ni. Banyak batu ni. Ikan banyak. Tu lah, banyak ikan bawah ni. Kita nak ambil ya. Tahu nak kalah apa. Kita try main bottom pula. Bottom nyut-nyut. Kawasan ni banyak ikan ni sana tadi. Sini. Ada nak cempak sawah duduk bawah ni. Arus laju, tuang alun pun boleh tahan. Baik. Baik. Udang ni. Udang ni ambil. Kelompok ikan. Okey. Buat tu. Ada ikan makan. Betul ada ikan, tapi kecil ni. Oh, banyak ni. Bawah ni. Bawah dulu je. Nampak tu. Bawah ni. Nampak tu. Oh, macam tu. Nampak tu. Ni macam apa ni macam ni ni. Oh, yang biru ni ikan ni. Ya kot. Ikan tu kan .
Tengok tu. Apa? Dia campur ni sampah semua sekali. Itu dah. Dia tu bukan. Tapi memang tadi dia tu. Ikan kecil pun ada. Ada. Alamak tak lekat. Terbang. Sini banyak ikan. Tapi dia tak nak ambil lah. Air kot keruh. Hujan mana tadi kan. Ada makan. Oh, kerapu, alhamdulillah. Oh, tu dia. Koi sudah kena. Kerapu baik. Rakam. Aku rakam video ah. Aduh. Wah, aku rakam ah. Aku rakam koi. Ada tadi. Dia tarik je. Alhamdulillah, lesson pertama. Rekod. Aku rakam ah. Ambil apa? Ambil bekas. Tengok. Saya dah kata bawah ni ada banyak. Baru nak datang nak ambil. Tengok kata duduk. Penuh. Tu. Kelompok dia. Tapi dia tak ambil jig kan? Dia tak nak jig. Banyak kali saya try. Tak nak. Dia nak umpan. Alhamdulillah, ada juga manis ni. Baik. Alhamdulillah. Tenggari dulu. Ada. Ada juga bos sawo kat sini ni. Baru nak dapat jadi dah. Member dia kena tarik. Dia bawa ke batu. Batu saya biar dulu. Baru saya sembat. Guys, okey. Boleh lah. Saiz, stable saiz. Macam apa? Macam look ukur pakai apa? Jari kan? Ukur jari. Angam. Boleh lebih. Ini 20. Ambil bang, dah ni. Ambil bawa ke sana. Boleh mana? Boleh. Guys, baby kerapu. Aduh. Tempat abang duduk tu ada. Kecil gila. Ini tak kacau ni. Umpan lagi besar pada mulut dia. Tarik balik. Nak pakai lagi lah. Nak pakai lagi. Kerapu belang. Makan lagi. Tak lekat. Lama ni. Alamak umpan. Ada gelama kecil ni. Guys, ikan ketiga. Kerapu anau. Kecil sangat. Terbang dia. Tak rakam. Alamak, sini ada batu lah. Cuba lagi cari. Sebab dia pakai jig dia tak nak. Ke bottom udang. Bawah ni tengok banyak anak ikan. Allah, tak lekat pula dah. Terbang. Habis umpan kat sini kan. Kita sampai pulau. Pada bawah ni. Jaring ke tu? Hanya cepat.
Cantik ni tak dalam. 1.2. Allah, tak lekat. Aduh, hai. Sayang. Ha tu. Ha, ikan yang abang cari. Ya. Baik lah ikan. Baik. Berkelompok tu. Tuan jaring tu bang. Guys, tengok. Ada orang pasang jaring. Jadi ikan tak masuk lah kawasan ni. Biasa lah tu. Tempat dia bukan kita punya seorang. Tak orang lain juga. Rezeki masing-masing. Jom. Tu lah. Kena balik awal. Anak menangis. Oh, kenapa?